bersama Kenan Jazz di dalam Lens Hitam Podcast. Powered by JX Productions. Okay, ini our very first episode. Di Lens Hitam Podcast, kita akan korek kisah-kisah daripada kita punya tetamu. And tetamu kita would be you punya content creator yang tercinta, influencer yang tersayang gitu. Di mana kalau dalam Lens Hitam Podcast, kita akan pastikan diorang akan ceritakan kisah-kisah yang diorang tak ketengahkan di dalam social media diorang. Jadi di mana kalau nak dengar kisah-kisah diorang ni, of course dekat di dalam Lens Hitam Podcast kita. So jangan lupa subscribe, itu yang penting. Jangan lupa sentiasa follow kita rapat-rapat gitu. So sebelum Kenan nak kenalkan kita punya tetamu hari ni, korang punya content kita kesayangan hari ni, Kenan nak orang kata nak gosip sikit. Gosip terliar, which is korang ingat tak baru-baru ni sangat-sangat famous tentang Jamilah. Jamilah tu bukan orang, Jamilah tu lagu. Lagu tu sebenarnya lagu yang dah lama, tapi biasalah kalau dekat TikTok ni, kalau ada someone yang bawa lagu tu naik, itulah yang meletup. So yang bawa meletupnya lagu tu adalah kita punya Amy Madpiah. Dia just buat miming. Masa tu dia kata, kita dengar lah dia punya backstory kan. Dia kata dia dah nak tidur, lepas tu dia dengar lagu Jamilah. Jamilah ni sebenarnya lagu zaman-zaman dia masa kecil. Jadi dia pun sajalah dah nak tidur tu, dia pun miming lah lagu tersebut. Bangun pagi pun meletup video dia. Dan meletup dia sampai sekarang, dia dah dipanggil oleh brand-brand besar untuk promoting and pakai lagu Jamilah tu. Gitu zaman now guys. Zaman now apa-apa pun boleh jadi letup gitu. Okay, alright. So guys sekalian, ingat kita dekat sini kita nak korek kisah-kisah daripada kita punya content creator. Jadi korang kena ready, you guys punya tisu ke, ataupun you guys kena ready nak gelak ke apa, sebab it would be kisah sedih, kisah cinta, it would be kisah seram, kisah yang menakutkan. Okay. Sebelum saya bawa korang ke dalam kisah kita punya guest, of course I need to kenalkan dulu kita punya guest hari ni. Yang rare pasal podcast tu, dekat belakang dia punya prop adalah van jenazah dan juga keranda. So masa tengah cerita tu, kita tak perasan apa lah benda kat belakang. Tiba-tiba esok tu, cuba keluarkan suara sikit. Hai, Assalamualaikum. Itu dia. Dia punya suara, ada siapa kenal? Mesti ada punya sebab kita punya guest ni pun ada case viral baru-baru ni. Okay, tapi tanpa membuangkan masa, kita kenalkan Ika Lee. Hai hampa semua, Assalamualaikum. Saya Ika. Ika je Lee tu tak payah bawa. Tak apalah, biarlah dia rehat dekat sana. Biar dia rehat kat sana. Okay, so Ika Lee ni sebenarnya tak lain tak bukanlah a friend of mine juga. Kita dah berkawan since bila? PKP. Since PKP PKP. Yelah. First year PKP. 2020. 2020 kita dah berkenalan, dah berkawan. Sebabkan YouTube jugalah. Sebab YouTube juga. Okay. Sebab kita ni, kalau kita intro sikit lah pasal Ika ni, sebenarnya dia, orang kata dia bawa cerita seram. Betul. Dia horror storyteller. Horror storyteller. Okay. And baru-baru ni kita tahu yang awak ada viral case dia pergi podcast. Betul. You pergi podcast. Okay. Dia podcast tu tentang cerita seram lah. Cerita seram. Lepas tu tiba-tiba jadi apa? Masa podcast tu, yang rare pasal podcast tu, dekat belakang dia punya prop adalah van jenazah dan juga keranda. So masa tengah cerita tu, kita tak perasan apa lah benda kat belakang. Tiba-tiba esok tu, kita punya host hantar video dah viral. Kita pun tengok benda apa. Rupa-rupanya ada benda mengendap kat tingkap van jenazah. Kita sendiri, Kenan sendiri tengok tahu. Ni video tu memang nampak, orang kata bayangan tu warna putih. Bayangan tu warna dia putih. Macam tengah sneaking macam tu. Tengah tengok, lepas tu dia sap. Itu memang seram Itu memang seram. Nasib baik Kenan tak ada dekat kejadian lah. Aku risau. Okay, alright. So Ika Lee, itu pasal case viral awak lah. So betul. Jom kita nak kenal awak lebih dalam sikit. Wow, nak dalam macam mana gali tu? Gali lebih sikit. Okay.
Nama Ika lah. Boleh lah aku bahasakan aku Happy. nak selesa. Biar pergi hang. Okay. Baru sedap nak borak macam tu. Okay, so sebenarnya nama pentas lah. Nama pentas macam artis engkau. Artis sangat ni. Nama pentas pakai memang Ika Lee lah. Ika tu nama sendiri and Lee stand for bapa aku punya nama lah. Bapa hang. Okay. So sekarang ni kerja kita buat freelance je lah. Untuk macam biasalah content creator kan, buat video apa semua. And duduk dekat Kelang dah berkahwin. Kelang belum mempunyai anak. Faham. Sudah berkahwin dah lama lah. Nak masuk 5 tahun dah. Dah masuk 5 tahun. Okay. Alright, faham. Tadi kau cakap kau buat apa, video-video untuk brand lah. Aku nak tanya. Brand paling besar yang kau pernah buat bekerjasama lah. Collab. Brand apa? Watsons. Gitu. Watson. Watson. Aku ada lah. Aku ikut. Wow. Watson and rasa Shopee dah juga. Shopee Dua brand tu lah yang paling besar setakat ni rasanya. Betul. Faham. Okey lah. Apa ni, kalau ikutkan viewers memang tahu kau cerita-cerita seram. Ya, betul. Tapi dalam lens hitam, walaupun dia hitam segelap, aku tak ada cerita seram. Alah. Please. Nak cerita lain lah ni? Cerita lain boleh. Okay. So nak cerita apa? Sabar. Okay. Sebab aku nak cerita kau tu depends dengan kau punya takdir kat dalam envelope ni. Kau punya takdir kau. Oh, ni cerita? Ini adalah orang kata apa, satu keyword untuk kau cerita apa. Mati-mati tak? Mati-mati ingat payment? Bukan. Pilih payment nak berapa? Weh, macam-macam Ini memang content creator punya hidup. Memang macam tu. Okay. Alright. So guys, kita nak Ika pilih satu envelope. Okay. And then kita tengok apa yang mentakdirkan anda bercerita. Wah, betul ke aku cakap? Dia rasa macam kalau menarik dia kuning dengan hijau. So cerita yang first ni aku start dengan cerita yang dia ringan tapi sebenarnya dia tinggal kesan dekat aku sampai sekarang. Aku terkesan daripada segi dia membandingkan. Membandingkan? Kenapa isteri dulu cepat, isteri ni lambat? Walaupun aku kawan kau, aku betul. Itulah sedih. Sabar jap. Boleh bagikan dia tisu susu pula. So boleh pilih kan ni? Boleh pilih, silakan. Dia rasa macam kalau menarik dia kuning dengan hijau. Tapi macam tak sedar hati kuning dengan hijau ni, so kita tolak tepi. Dia boleh main pilih-pilih macam tu. So merah ni dia kata jangan. Tak apa, aku ambil biru. Tak, sebenarnya hang suka warna biru kan? Jom kita tengok sikit. Okay guys, kali ni dekat lens hitam kita nak gali lagi kisah sedih kita punya guest. Sedih Ada kisah sedih? Aku nampak hang macam ceria je. Itulah yang orang tak tahu. Di balik kamera orang tak tahu macam mana. Okay lah. So aku tanya dululah So dalam kau punya content, kita terus masuk pasal content kau, adalah kisah-kisah seram. Okay. Kita nak tahu juga macam mana kau boleh pilih seram tu sebagai kau punya niche, sebagai kau punya content. Okay, so cerita dia, bapa aku ni dulu dia merawat, tapi dia bukan merawat yang memang dia macam buka tempat yang siapa nak datang berubat datang sini pusat bayar. rawatan lah. Bukan. So bapa aku dia pandai merawat, tapi yang tahu je. So macam contoh tiba-tiba anak menangis tengah malam ke, apa-apalah kena gangguan yang terkejut tergempak lah orang utara kata kan. So bapa, boleh. Bapa kau macam on call. Macam on call. Bolehlah jumpa bapa aku. Tapi bapa aku pun dia pilih-pilih kes juga. Kalau kata dia kes ni dia berat, dia akan cari kawan dia lah untuk bantu berubat. So disebabkan benda-benda tu adalah banyak gangguan jadi dekat rumah, and aku pula memang start nampak pada kecil, tapi aku tak tahu beza yang benda tu memang sama ada orang kata hantu ke manusia ke, aku tak tahu beza. Sebab bagi aku nampak sama je. Kau boleh nampak dia daripada kecil tapi tak tahu beza sebab aku dulu kita tak dimomokkan macam pergilah ada hantu, tak ada. Dulu kalau mak aku momokkan, dia cakap apilah ada jebon belakang rumah tu. Dia pun kata jebon. So jebon tu pun kau tak tahu apa benda jebon tu? Dulu aku tak tahu lah, tapi bila besar aku tahu jebon tu sebenarnya orang kata binatang so aku macam binatang rupanya. Aku sampai sekarang pun tak tahu jebon tu apa. Allah. Okay, so daripada situlah aku rasa macam banyak je kisah-kisah seram kan.
Tapi bila kita nak cerita dekat orang, tak semua orang boleh terima cerita kita. Betul. So orang akan rasa macam aku ni pelik apa semua kan. So sampailah aku terbabit dengan dunia social media, tapi bukan indirectly lah. Maksudnya macam aku terbabit. Aku tengok masa tu live paranormal. So aku rasa macam rupanya ada dunia yang macam aku. Maksudnya orang boleh terima kita punya kisah seram apa semua. So daripada situlah aku start join. And aku start bukan dengan cerita seram, tapi aku start dengan paranormal. Paranormal Kalau waktu sekarang lah, yang aku tengok, yang Kenan tengok lah, yang Kenan nampak, paranormal ni ramai kebanyakannya lelaki. Betul. Jadi adakah pada zaman Hang sendiri, memang Hang seorang perempuan ataupun ada lagi perempuan lain? Kalau ikutkan masa tu peneraju utama untuk paranormal seram ni adalah sisters under Uncle Seekers. Okay. Seekers aku tahu. Okay. So diorang dipanggil sisters lah. Aku tak sure. Diorang 2 orang ke atas lah. Diorang ikut Uncle Seekers ni untuk pergi buat shooting macam paranormal apa semua tu. So yang aku tahu diorang adalah macam orang pertama perempuan lah yang buat paranormal. And then masa aku join tu dah ada, cuma tak ramai. Mungkin masa tu 2-3 orang je kot. Tapi kebanyakannya belakang takbir lah. Cumanya masa tu aku ke depan untuk jadi sebagai volunteer. Volunteer maksudnya yang uji nyali tu ke? Betul. Aku start dengan sebagai uji nyali volunteer. Kejap, aku macam goosebumps sikit. Sebab uji nyali ni, okay, siapa yang tak tahu pasal uji nyali, uji nyali adalah, kalau tak silap aku lah, kau duduk seorang-seorang kat tempat yang you know, kalau hutan-hutan lah, kalau rumah tertinggal, seorang-seorang dekat situ. Seorang-seorang kat situ. Kau seorang? Seorang. Tapi masa tu tak adalah orang kata, okay, kita tinggal dia seorang-seorang, kita balik lepak mama. Bukan lah. Okay. Dia orang tinggal and dia orang akan ambil satu jarak lebih kurang, mungkin lah 300 meter ke 400 meter ke, yang bukan dekat pandangan kita sebagai volunteer. So dekat situ pula tengoklah sama ada dia orang akan bekalkan sama ada torchlight untuk kita suluh takut binatang ke apa. Okay, faham. Ataupun lilin saja. Benda lain tak ada. Dengan walkie-talkie ya. Okay, walkie-talkie boleh lah, rasa selamat lah. Jadi apa-apa ke boleh dengar kan? Boleh dengar. Okay, faham. Alright, so orang kata macam, boleh tak aku nak tahu sikit lah. Uji nyali tu, apa ni, ada tak benda yang orang kata teruk berlaku kat kau masa kau tengah buat uji nyali? Jadi dekat aku tak ada, tapi jadi dekat volunteer lain. Jadi apa dia? Dia kerasukan teruk lah masa tu. And dia budak dia kecil je. Dia tak besar apa. Berat dia dalam 38 kilo je. Dia kecil? Kecil. Memang dia kecil. Comel je. So bila dia kena kerasukan tu, bayangkan 6 orang lelaki ke 7 orang lelaki tak boleh angkat dia. So kita orang terpaksa heret dia daripada tempat dia uji nyali sampailah ke base ni, terpaksa macam heret lah. Sebab tak larat angkat. Tak adalah seret betul-betul badan di atas tanah. Maksudnya macam dua orang pegang tangan tapi tak boleh nak angkat cempung macam tu. So terpaksa macam seret lah macam tu. Itu paling teruk lah. Dan masa tu bila dah sampai dekat base tu, tiba-tiba dia ni bangun. Mula-mula dia kena rasuk, dia macam pengsan. So bila dia sampai kat base, aku ada dekat situ. Dia bangun, tiba-tiba dia merangkak keliling aku. Lepas tu dia bunyi macam harimau, macam tu keliling aku. Itu aku rasa paling teruk. Dan tiba-tiba macam masa tu jadi macam drama, macam tiba-tiba angin ribut kuat apa semua. Alam pun main peranan. Ya, sebab masa tu kita orang tengah buat dekat Mimaland. Mimaland? Ya, kita orang buat kat Mimaland. Mimaland tu dah ditinggalkan kan? Ya, betul. Dan kawasan tu dah jadi hutan sekarang. Hutan lah. Memang literally hutan. Berani betul kau Betul. Berani. Kali masa Kenan kenal dia pun memang Kenan nampak lah dia punya keberanian dia tu. Atau yang aku kawan tu. Aku tak kawan dengan orang penakut. Tiba kan? Alright. So aku berat sikit uji nyali. Sebab Ika pernah tanya Kenan, hang nak tak kalau aku bawa hang uji nyali? Memang tak. Memang tak aku cakap. Dia tak nak ke? Tak nak. Kalau berdua aku cakap tengoklah macam mana. Gitu. So okay lah. Kita orang kata apa, kita wrap up lah tentang seram ni. Sebab kita tak nak seram sangat. Dalam lens hitam kita tak nak seram sangat. Kita nak macam envelope biru tadi cakap, cerita sedih kita lah. nak kisah sedih lah. Okay. Kalau ikutkan kau,
apa yang kau lalui yang sampai kau rasa macam benda ni sedih sangat berlaku kat aku. Benda ni tak boleh terima. Kenapa benda ni berlaku? Sometimes kita sedih, kita akan rasa, why God? Dia tak berapa elok. Tapi sometimes kita akan tertanya, kenapa benda ni berlaku pada kita? Betul tak? Betul. Okay, right. So boleh tak kau sharekan sikit dekat Lens Hitam? Macam mana? Okay, so cerita yang first ni aku start dengan cerita yang dia ringan, tapi sebenarnya dia tinggal kesan dekat aku sampai sekarang. Ringan tapi dia ringan bagi orang dengar macam biasalah macam tu kan. Tapi bagi aku dia tinggal kesan sampai sekarang lah. Okay. So cerita dia ni masa 2 tahun ke 3 tahun lepas macam tu lah. Waktu tu raya. Okay, raya belah husband aku. So balik kampung. And aku rasa yang tu first time lah kita orang pergi berjalan rumah saudara mara dia. Okay. So pergi berjalan. And husband aku ni dulu dia dah pernah berkahwin. So kiranya aku kahwin dengan dia duda lah. Duda hot. Okay. Yes, tambah sikit. Hot daddy. So kahwin dengan dia. Ramai orang tak tahu yang dia dah berpisah dengan first wife. And dah kahwin dengan aku. Masa pergi rumah saudara mara dia tu, semua tanya macam yang ni yang siapa punya. Maksudnya dia orang tanya ini isteri siapa. Ya, betul. Okay, lepas tu aku diam je lah. And mak mentua aku lah, dia yang cakap, oh yang ni bini Mat. Cakap macam tu lah, dia orang panggil husband aku Mat. Oh, nampak macam lain je. Ni cakap macam tu. Okay, aku faham. Okay, so cakap lah yang ni bini nombor 2. Lepas tu dia orang ingat pula husband aku ni kahwin 2. Cakap tak, yang pertama tu dah divorce kan. So dia orang cakap, oh ya ke, tak tahu pun bila kahwin. Cakap dah lama dah, cumanya buat belah aku sajalah. Sebab dia orang rasa macam tak ada kepentingan pun nak buat belah dia orang kan. Sebab dia dah pernah berkahwin. Faham. So dia orang cakap yang dulu dah ada anak dah kan. Cakap dah ada anak dah seorang. Oh, yang ni dah 2-3 tahun kahwin, berapa orang dah anak? Kejap. So aku macam tak ada lagi. Baru aku jawab tak ada lagi. Lepas tu dia kata, oh tak apalah, nanti adalah rezeki tu. Pattern aku, kalau kata orang tanya, aku boleh jawab kalau benda-benda macam tu kan. Maksudnya macam biasalah orang nak tahu, kita tak boleh lari daripada orang punya nak tahu ni kan. Betul. So aku okey je. Tapi bayangkan, aku rasa masa tu aku ada pergi ke 5 ke 7 biji rumah. Setiap rumah soalan yang sama. Sampailah satu rumah tu yang bertanya tu lelaki. Okay. Dia cakap macam ni. Hak ni bini siapa? Cakap macam tu kan. Cakap ni bini Mat. Macam biasalah mak mentua aku cakap. Oh, yang dulu mana? Dia cakap macam tu. Mungkin dia kenal aku kan. Cakap yang dulu dah tak ada apa dah pisah dah. Oh, yang dulu dah ada anak dah kan? Dah. Yang ni anak dah berapa orang? Tak ada lagi. Yang dulu kahwin tak sampai setahun kan? Dah boleh anak. Yang ni dah banyak tahun tak ada anak lagi. Dia cakap macam tu. Dengan muka sinis ke? Dengan macam muka macam, bukanlah muka sinis, maksudnya macam pertanyaan dia tu macam tak tahulah nak kata perli ke apa ke, tak tahu. Memang muka dia curious lah kan. Asal macam yang dulu ada anak, yang sekarang tak ada anak lagi macam tu. Macam tu lah. So aku pula bila dia tanya macam tu, aku macam kenapa kiranya aku ni tak mengandung lagi, salah aku ke? Oh, faham. Sebab dia cakap dulu kahwin tak sampai setahun ada anak, yang ni tak ada anak lagi. Lepas tu aku diam. Lepas tu dia cakap tu lah, dia ulang-ulang benda sama tu lah, dulu jap je boleh anak, yang ni lambat sangat pula. Dia cakap macam tu. Tak ada usaha ke? Lepas tu aku cakap lah, dah pergi dah berubat, kampung, pergi hospital pun semua. Kena cepat-cepat lah, tak boleh nak lambat-lambat, takut nanti laki cari lain. Dia cakap macam tu. Ya Allah. Wait. Masa tu kan aku ni dia jadi tergamam, tak tahu nak cakap apa. Sebab engkau first time tau aku jumpa ni. Betul. First time aku jumpa engkau nak cakap macam tu depan muka aku. Aku terdiam, air mata dia bergenang lah. Tapi aku fikir macam ni raya Ika. Aku macam tu kan. So depan aku ni biras aku ni dia tengah makan kuih. So sambil-sambil dia makan tu, sebab dia pun mengandung anggap lambat, tapi dia tak sampai setahun dah mengandung. Tapi dia pernah rasa lah soalan-soalan bila nak mengandung tu kan. So biras aku ni dia ramas semua kuih raya dalam bekas tu. Dia geram. Lepas tu dia cakap, dia macam cakap slow, tapi aku dengar lah dia cakap apa mulutnya, macam tu. Lepas
Lepas tu dia kata, sabar Ika, sabar. Dia cakap macam tu sebab air mata aku dah bergenang ni. Tapi memang pedih lah dia cakap. Dia kata apa? Ni umur berapa? Aku cakap lah 20 lebih. Masa tu 28 kan. Lepas tu dia cakap, lewat sangat dah ni. Nak kena cepat-cepat lah mengandung apa semua macam itulah. Oh God. Sorry. Okay. Lepas tu betul aku nak menangis. Aku tahan. Dia kata dah tahu tak boleh mengandung lagi. Dia kata pergilah ambil air tawar kat situ, kat sini. Dia kata kalau setahun tu tak apa lagi. Dia kata ni dah lama dah. Dia kata beri pakcik tu. Sorry. So aku, yang tu lah aku rasa macam sedih gila. And benda tu aku tahan nak nangis daripada raya pertama tu sampailah raya ke-7 kot aku rasa. Raya ke-7 tu aku rasa macam dah tak boleh simpan. Sebab apa? Aku rasa macam tiap-tiap hari benda tu duk bermain dekat otak aku. Dia macam terngiang-ngiang tau. Orang cakap kan. So aku decide untuk buat satu video dekat TikTok. Okay. And video tu blow up. And disebabkan itulah kita bercerita. TikTok is platform kita bukan untuk berkarya saja, tapi ada orang buat untuk luahkan perasaan ke apa kan. So bila aku luahkan perasaan, orang kecam aku. Kecam? Ya. Yang puji, bukanlah puji. Aku tak minta pujian. Yang nasihat tu ramai, tapi yang kecam tu pun ramai. Ada yang cakap, dia ni aku dah pernah nasihat dah, kalau nak mengandung kena turun berat badan. Please. Okay lagi? Dia ni sombong, dulu orang dah cakap kena makan nasihat, tinggal makanan berminyak. Tapi dia melawan, dia cakap bukannya semua orang gemuk tak boleh mengandung. Memang dia memang kenal kau lah sebenarnya. Kiranya dia memang kenal aku daripada start aku kahwin. And start aku kahwin kan, aku ada macam video tunjuk macam tahun ni tak pregnant lagi. Tapi yang tu aku tak buat dalam keadaan sedih pun. Aku je kita tunjuk tak pregnant lagi. Macam tu je lah. Kita nak share perjalanan kita TTC. Aku pergi hospital buat rawatan apa semua kan. Tapi orang cakap macam tu. So bagi dia orang macam aku tak mengandung sebab gemuk. Itu je. Ya betul loh. Sebab orang kata apa dekat sosial media lah sebenarnya cerita dekat sosial media sekarang memang dia akan nampak satu layer tu je yang problem tau. Allah, gitu. Berbulu-bulu. Okay. Dia akan nampak satu layer tu je. So bila kau cakap macam banyak yang kecam tu, dekat otak aku memang dah fikir macam ni mesti fikir pasal badan ni. So betul lah. Pasal badan. Lepas tu bila kita melawan orang, bukan nak tunjuk kita ni biadab, tapi kita nak stand untuk diri kita sendiri. Tapi dia orang cakap tengoklah tu nasihat tak boleh terima. Biasa. Betul. Itulah. Dia bukan aku nak normalizekan benda yang tak patut tu, tapi diorang memang macam tu. Diorang memang macam tu. Jahat mulut sebab kita tak bagi tahu semua benda tu. Maksudnya kita tak bagi tahu. Kita pergi klinik, apa rawatan kita dah buat. Kita pergi, contohlah kita pergi jumpa perawat tradisional, apa kita dah buat. Aku dah turun berat badan 10-15 kilo pun orang tak tahu pun. Aku tak cerita pun kat orang. Betul. Aku nak cakap lah juga masa aku kena di IKA 2020. Lepas tu after a while macam aku tak jumpa kau kan. Mesti aku nampak macam IKA ni dah kurus ni. Dia turun dia punya inci tau. Nampak sangat tu. So macam, tapi aku percaya kau turun berat bukanlah sekadar macam sebab aku tak pregnant. Mesti sebab apa? Kau tak boleh makan ke ataupun kau memang terkesan sebab benda tu? Tak adalah macam terkesan dengan benda tu saja, tapi aku fikir, aku takut sekarang ni lah, untuk aku sekarang yang makan nasi 2 sudu sehari ni, aku fikir macam alamak aku dah 30. Aku risau kalau aku sakit apa-apa. Betul. Macam mana laki aku nak urus? Laki aku dah lah besar jari kelingking. Aku ni besar ibu jari. Okay. Dia nak dukung aku pun tak boleh. Sekarang kalau aku tak boleh berjalan, heret lah dia dalam rumah tu. Dah jadi mangsa heretan. So aku fikir macam aku nak kena ni sikit lah. Lagi satu, aku risau sebab apa? Aku tengok keliling aku, kematian ni darah tinggi, kencing manis apa semua. And dia orang selalu cakap obesity ni semua penyakit tu ada. Tapi bila aku pergi check, alhamdulillah lah aku tak ada. Cuma kita risau benda tu yang akan trigger tiba-tiba tinggi ke apa kan. So aku jaga daripada segitu je lah. Bukan kata sebab aku nak kurus sebab aku nak mengandung. Tak. Sebab kalau betul aku kurus untuk mengandung, aku rasa masa aku kurus 15 kilo tu, turun 15 kilo tu, mungkin aku dah pregnant kot. Betul. Itu je lah. Okay, aku rasa nanti kan one day tiba-tiba kau kurus, lepas tu kau ada rezeki anak pula kan. Mesti ada netizen yang datang, dia akan cakap apa? Kan dah cakap kena kurus, tengok dah boleh anak. Confirm. Betul. Okay, tengok tak apa, siapa dia? Baby Tora siapa? Baby Tora. Baby Tora tu kan. Kan dia kurus, dia pregnant kan. Ada orang DM aku.
Dia cakap apa? Kau tengok tu baby Tora dah kurus. Kan boleh mengandung. Cuba engkau macam tu. Aku macam nak crash muka dia. Aku nak tanya balik, habis tu masa baby Tora tu kahwin, dia kurus. Kenapa dia tak mengandung masa dia kurus tu? Aku nak cakap macam tu balik. Tapi aku fikir macam tak guna nak bergaduh dengan orang macam ni. Betul. So better aku diam je lah. Ni aku cakap terus terang. Aku tak benci netizen. Tapi memang ada sometimes, memang orang kata apa, netizen ni macam di luar jangkaan tu. Betul. Kau punya pemikiran, kau punya otak macam mana ni? Macam tu kan, betul tak? Itulah, orang-orang dah terbiasa viral dikecam memang faham. Okay, alright. So, tadi aku nak back balik pada pakcik tadi, minta maaf lah Boleh Okay. Adakah pakcik tu yang paling terkesan untuk kau? Betul. Okay. So adakah dia terkesan sebab engkau masa tu memang nak sangat ada anak ataupun macam ni? Sebab sebab ada orang macam contoh macam aku pun sebenarnya husband yang ke second. Yang pertama tu aku tak ada anak pun. Okay, tapi aku selamat sebab masa tu zaman PKP aku tak pergi rumah orang. So aku terselamat daripada soalan. Tapi aku rasa kalau diorang tanya pun aku okay sebab memang aku cakap dengan ex-husband aku tu orang kata apa, kita rancang dulu tau dalam 2 tahun ni I nak single. Kita nak I nak dengan you je. Macam tu aku cakap. So adakah engkau terkesan sebabkan kau memang tengah TTC ke ataupun memang terkesan dengan sebab cara pakcik tu sendiri? Aku terkesan daripada segi dia membandingkan. Membandingkan? Kenapa isteri dulu cepat, isteri ni lambat? Itu je. Kalau setakat dia tanya, oh kenapa tak pregnant lagi? Ada buat rawatan apa? Aku okey. Sebab soalan tu aku dah selalu dapat untuk 2-3 tahun tu. So aku dah macam biasalah orang nak tahu, orang nak tanya. Kadang-kadang orang nak tahu ni sebab mungkin dia orang ada petua, dia orang ada cara untuk bantu kita. Tapi bila hang banding, kenapa yang dulu cepat, yang ni lambat? Yang tu aku tangkap dalam otak aku seolah-olah memang aku yang problem. Sebab kalau kata laki aku problem, dia tak akan mengandung cepat yang bini dulu tu. Betul. So bila dia cakap macam tu, aku cakap oh okey. Aku memang akan tangkap dalam otak dia nak kata aku yang problem. Itu je lah. Alright. So basically tadi aku ada dengar lah kau cakap kau dah pergi mana tadi? Ada buat tradisional, ada buat apa nama dia? Medical juga. Result dia macam mana? Sebenarnya siapa yang orang kata ada problem lah. Okay. Untuk first year tu aku buat untuk aku dulu. Turn out semua okay. Cumanya setakat ni aku belum buat yang HSG tu, yang check tube tu. Sebab yang tu aku rasa aku tak bersedia daripada segi financial dengan juga mental. Sebab yang tu dia orang cakap sakit and harga dia agak pricey lah, 700 ke atas. faham. So yang tu je aku tak buat lagi. Untuk ujian darah semua aku dah buat and semua okay. Lepas tu dia orang kata, oh tak boleh check bini saja, kena check suami. Oh aku dah bawa laki aku. Bagus laki aku tu dia macam okay jom. So pergi check, dia pun okay, tak ada masalah. Cumanya masa mula-mula aku tak nak check husband aku sebab otak aku akan fikir kalau ada problem takkanlah bini dulu mengandung. Tapi bila aku dah jumpa doktor cakap oh tak semestinya. Betul. Kadang-kadang dalam masa 6 bulan pun laki dah boleh jadi masalah sebab faktor mungkin macam merokok ke apa kan. So dia kata kena check. Bila check laki aku memang tak ada masalah. So aku tanya doktor, sekarang ni I ni under apa? Aku cakap macam tu lah kan. Sebab apa, aku dah on untuk ubat kesuburan apa semua pun doktor still macam tak ada orang kata apa, tak ada perkembangan. Cumanya doktor kata mungkin tak ada rezeki. Tapi dalam nak masuk 5 tahun ni sebenarnya aku pernah je pregnant, tapi aku gugur. Pernah je pregnant? Pernah je lah pregnant macam kau punya apa medical issue semua bagai clean lah orang clean kata lah. kan. So pernah je pregnant tapi just you know bila Tuhan kata belum lah. Itu je lah. So masa aku orang kata gugur tu pun aku nak kata sedih tu sedih lah, tapi aku tak nak cerita open ke orang aku pernah gugur. Sebab apa, aku tak ada bukti. Maksudnya ada setengah orang gugur dia dah sempat buka buku pink. Betul. Semua kan. Aku gugur yang seminggu depan aku nak buka buku pink. Macam tu. Wait. Okay, sekejap. Aku baru tahu dah. Walaupun aku kawan kau, aku baru tahu. Itulah. Sedih. Tak banyak. Boleh bagikan dia tisu susu pula. Sorry. Babe.
So sebenarnya masa aku detect pregnant tu dalam 4 minggu lebih kot. So pergi klinik, dia orang scan. Tapi masa scan tu dia orang tak nampak. So doktor cakap kemungkinan sebab aku ni badan berisi, so susah nak nampak lah. Mungkin orang kata macam lemak tebal ke, perut tebal ke, isi tebal, kita tak tahu kan. Cumanya bila check UPT double line, cumanya dia tak terlampau terang lah. So doktor kata kat aku another 2 weeks datang untuk scan balik, dia cakap kan. Okay, so sampailah minggu tu scan still tak nampak. Dia kata kalau macam ni memang kena tunggu 8 minggu lah, dia kata kan. So dia kata nanti tak apa, datang waktu 8 minggu nanti kita terus buka buku pink. Lepas tu tiba-tiba aku sakit. Dia macam sakit senggugut, tapi aku rasa lagi sakit. Sebab apa, dia tangkap daripada bahagian bawah pusat kita sampai ke pinggang. So pergi masa tu aku bangun pergi toilet, and tiba-tiba ada macam seketul darah lah jatuh. So aku ambil, and darah tu bukanlah penuh tapak tangan, tapi panjang dia, mungkin panjang lah tapak tangan aku tu. So aku tunjuk depan husband aku tengok. Masa tu aku pula macam, nak period kot, bukan mengandung macam tu. Sebab sebelum ni aku pernah juga macam kena scan dengan, bukan scan, kena scam. Scam, okay. Dengan UPT yang check naik double line, lepas tu rupanya period macam tu kan. So masa tu aku tengok, mungkin ni period. So aku tak tahu. Aku ambil benda tu, aku flush. Memang sebab aku memang tak tahu. Okay. So minggu depan tu aku pergi klinik sebab benda lain tau, tapi aku pergi klinik yang sama. So doktor ni pula memang doktor yang jaga aku pasal TTC ni. So dia kata, kalau ikutkan minggu depan kan awak buka buku pink. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku cakap kat dia, saya rasa saya tak mengandung kot. Okay. Sebab saya period. Muka doktor tu lain. Lepas tu dia cakap, kita scan. Dia cakap macam tu kan. So dia scan. Dia tak nampak apa, cuma dia kata rahim aku tebal. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, awak pergi buat UPT test balik. Buat UPT test memang naik 2 line. Dia cakap, lepas tu muka dia pun dah lain. Dia cakap, Puan Nika, awak bukan period tau, tapi awak gugur. Allah. So masa tu aku macam, habis aku nak cerita korang macam mana? Aku tak ada buku pink pun. Ya. At least macam contoh macam kawan aku, dia gugur, dia ada buku pink. Betul. Aku nak cerita korang, aku ada bukti apa? Kau gambar pun gambar macam kau cakap tadi, ketulan tu pun takkan kita nak snap benda tu pula nak hantar korang, aku pernah gugur, hantar gambar tu. Macam tak senonoh pula kan. Betul. Melainkan memang kita tahu yang ini adalah keguguran, mungkin kita akan snap untuk ada bukti macam cakap lah. So aku tunjuklah gambar tu dekat doktor. Dia cakap betul lah ni, dia tak jadi lagi. Dia kata memang baru ketulan darah. So dekat gambar tu dia zoom, dia kata awak nampak tak ni ada macam titik hitam, ini ada macam putih-putih. Dia dah start nak develop lah, dia kata. Kalau ikutkan titik hitam tu kemungkinan untuk permulaan dia macam dia punya mata ke apa, macam tu lah. Ada gambar, cuma yelah untuk doktor je lah. Untuk doktor tu lah. Okay. So aku pun pernah mengandung. Masa tu memang keguguran ni adalah satu kerisauan lah. Tapi tak apa, kita tone down sikit. Okay, kita ke next segment. Alright, so jom Lens Hitam Podcast, kita wrap up sekejap. Alright. Tolong harap-harap tak ada orang yang kenal aku ni lah. Maksudnya adik-beradik ke apa kan lah. Takut kena bahan. Aku tahu kakak kau memang fans kau Okay, tak apa, teruskan. Okay. Dewi, kaulah kentutku, aku cinta padamu sampai kentut. So guys, kita dah dengar dah cerita daripada Ikali. Kita punya producer suruh puji hang. Kita punya guest yang comel ni. Aku terpaksa puji, minta maaf. Risau lagi kena tukar kursi pula tak muat. Alright. So kita dah dengar dah kisah kau dari tadi. Okay. Tapi aku nak dengar lagi sebenarnya. And aku percaya ada lagi yang nak dengar. Sebab TTC bukan, orang kata bukan hang seorang. And aku rasa ramai. Betul. Sebab kau pun memang dapat, orang kata apa, mesti ada yang macam cakap, saya pun sama kak. Tak apa kak, kita geng macam tu kan. Okay. Alright, tapi sebelum tu kita nak break sekejap. Kita nak
main game. Alright guys. Okay. Game kita ni untuk setiap guest lain-lain tau. Jadi korang wajib tonton setiap episod sebab game ni confirm pecah. Okay? Confirm pecah punya. Untuk kali ni, untuk Ika, kita ada lagu beracun. Pernah main ke tak? Dia pernah tu yang rasa macam susah hati sikit. Lah gitu. Tak apa. Okay, guys kita dah tahu dah game dia macam mana. Tapi now kita nak explain sikit. Okay, supaya viewers faham. Alright, dalam 2 panggil caller 2 jar lah. 2 bekas. 2 jar lah kan. Alright, dalam 2 jar ni ada satu word, ada satu tajuk lagu. Okay. Untuk lagu tu, you pick up lagu tu. Tapi untuk word tu you kena tukar ayat belakang lagu tersebut. Okay. Okay. Okay, right. So, jom. Kalau kau ready, kau pick up satu lagu, kau pick up satu word. Baik. Harap-harap lagu yang aku tahu lah now. InsyaAllah. Okay. So, Alright. aku buka ke? Host Hang buka? buka. Aku buka So, ni aku tak tahu yang lagu ke yang kataan. Betul. Dewi. Lagu Dewi, guys. Okay, Dewi. Aku tahulah lagu ni tapi lirik dia aku tak tahu. Okay. So, untuk berkata... Weh, Wait, aku tu... Okay, tak apa. Aku seronok kentut. Okay. Alright. Aib betul Alright, Aib so. betul. Dewi dan kentut. So, let's go. Kita dengar daripada Ika. Pastikan kena ada emosi lagu. Dia bukanlah satu lagu kan? Tak. Kau ambil bahagian, aku rasa better chorus kot. Chorus Boleh nak buka. Okay, so kita kena cari dia punya lirik sebab aku tak hafal Okay, boleh. Lirik lagu Dewi. So, Dewa 19 kan? Dewa 19. Belum nyanyi lagi, aku dah gelak ni. Sabar. Sekejap, mana dia? Okay. Aku baca lirik, aku dah tergelak. Okay. Aku nak dengar. Okay, let's go. Sekejap Okay. Alright, so okay, kita nyanyi dekat chorus dia. Dia punya kentut tu kat belakang kan? Tahu kan? Okay, kentut dekat belakang. Ya Allah Tuhanku, aibnya aku menyanyi. Tolong harap-harap tak ada orang yang kenal aku ni lah. Maksudnya adik-beradik ke apa kan? Takut kena bahan. Nah, aku tahu kakak kau memang fans kau Okay, tak apa, teruskan. Okay. Dewi, kaulah kentutku. Aku cinta padamu sampai kentut. Weh. Dewi, belailah kentutku. Agar kau tahu, agar kau kentut. Tak boleh. Janganlah nak belai kentut. Janganlah belai kentut. Okay. Alright. Habis dah? Habis dah. That is the first song. Itu baru start up. Jom kita nak dengar lagu kedua. Ada lagi? Ada. Okay. Cuma yang kedua ni aku nak minta engkau. Orang kata apa? You know kalau penyanyi atas pentas kan? Dewi. Macam tu sikit. Alright. Untuk lagu kedua, kau pilih satu word. Kena lagi. Ingat kena habis dah azab aku. Tak, aku mesti aibkan kau sampai habis. Tolong Aku harap kakak aku block lah. Okay, so for the second one, aku. Senang. Okay, belakang aku. Lagu dia Cerita Kedai Kopi. Tahu lagu tu? Tahu, tapi kena tengok lirik juga. Okay. Kejap kita tengok lirik dulu. Cerita Kedai Kopi, okay. Kau kena semangat Aku nak kau betul-betul orang kata apa? Konsep ni kau punya lah. Lirik je. Lirik Cerita Kedai Kopi. Okay. So dah So stand by Okay. Cik. Okay. Cerita kedai kopi, cerita kedai aku, tiada hakim, tiada aku, cerita sensasi di kedai aku. Lah dia ada kedai sendiri. Cerita kedai kopi, cerita kedai aku, tiada hakim, tiada aku, cerita sensasi di kedai aku. Itu je? Itu je lah, tak boleh banyak-banyak. Nak banyak-banyak up lah payment. Tak boleh tak producer? Ya. Producer boleh tak kalau aku nak minta kau word tu tukar jadi kentut? Aduh. Boleh tak? Betul punya.
Ini belakang lagi aku jumpa producer, memang aku minta up 3,000. Betul-betul aib ni. Yang ni aku macam tak boleh nak semangat je tadi. Ni kalau ada efek kentut sekali aku lagi best. Lagi up Kalau dia ada efek sekali. Oh, tak ada nak kumpul. Alright, let's go. Okay. Cerita kedai kopi, cerita kedai kentut. Tiada hakim, tiada kentut. Yeah. Cerita sensasi di kedai kentut. Itu dia. Betul aib. Itu aku nak dengar. Cerita kedai kentut je guys. Alright. So itu dia. Kita dah games. Kita dah macam yelah, kata fun break sekejap dengan kau. Dia daripada sedih tadi, dia berseronok dengan hang ni. Hilanglah sikit kesedihan tu. Betul. Tapi sabar Sat. Sabar. Sebab sekejap lagi aku nak korek gali-gali lagi. Gitu, okay? Tak habis lagi? Belum. Sejom. Okay. Kita break sekejap. Kita akan back to Ikali sebentar lagi. So, aku rasa kau pun pernah tahu kan, aku pernah jadi gelandangan. Oh ya, betul. Gelandangan. Gelandangan. Okay. Masa tu duit dalam poket aku RM13 je. Minum memang aku minum air paip. Serius ah? Minum air paip. Air paip. Dia bagi tahu dekat family aku, kononnya aku ni curi duit diorang yang bernilai RM5,000 Malaysia. So aku macam teruk gila siap fitnah ni. Teruk. Teruk. Okay guys, kembali lagi dalam Lens Hitam Podcast. Seronok tak tadi? Dia seronok tu ada, aib tu yang lebih. Aib tu yang aku nak. Aduh. Alright, so okay lah, kita dah berseronok, kita dah mengaibkan dia. Kan? Kita dah tanya lagi sekali lah. Tadi at the first segment kau ada cerita pasal orang kata apa, mulut lah. Mulut pakcik lah. Mulut makcik-pakcik yang tak jaga sampai boleh yelah hurt yourself lah. So untuk second round ni aku nak tanya, adakah macam ada lagi benda yang orang kata apa, yang pasal kes itu yang menyebabkan kau sedih, ataupun kau ada lain lagi yang kau nak sampaikan yang kau tak pernah cerita dekat orang? Okay. So aku rasa yang ni agak besar lah untuk aku. Cumanya kalau ikutkan, kalau cerita dia panjang mungkin 3 hari 2 malam. Dah kena camping pula kat sini kan. Tapi untuk kali ni aku cerita macam pendek je lah. Orang kata dia punya ringkasan. Ringkasan dia lah. So aku rasa kau pun pernah tahu kan, aku pernah jadi gelandangan. Oh ya betul. Gelandangan. Gelandangan. Okay. Tapi tahap aku jadi gelandangan ni bukanlah sampai aku merempat bawah jambatan tu, tidak. Cumanya tahap aku jadi gelandangan masa tu aku terpaksa merempat dekat hospital. Kau duduk dekat kaki 5 hospital? Aku duduk dekat bahagian emergency hospital. Aku tak naklah bagi tahu hospital mana Aku duduk dekat emergency hospital sebabnya dekat situ ada surau. Alright, so cerita dia macam mana aku boleh end up jadi gelandangan dekat hospital tu. Dulu kan aku join Bigo. Betul? Untuk yang aku starting buat paranormal semua tu kan. Daripada situlah bila kita orang dah berkawan, and aku ada kawan rapat dengan satu family ni, suami isteri. So dia orang ni ajak aku duduk sekali satu rumah. And masa tu ramai yang dengki dengan aku. Bukanlah aku nak kata aku ni terlalu famous ke apa ke, bukan. Cumanya dia orang ni, kita tak tahu orang sakit hati dengan kita sebab apa. Betul. And masa tu jugalah aku ni kena sihir. Aku ni kena fitnah. Okay, dia orang ni fitnah aku sangat teruk. Yang mana dia orang ni ajak aku pergi rumah dia orang dekat Johor. Lepas tu dia orang tinggal aku seorang-seorang dekat rumah tu. Okay. Pelik tak? Kita tak pernah tinggal tetamu seorang-seorang kat rumah. Betul. Tapi aku ditinggalkan seorang-seorang je kat rumah tu, dengan alasan tak ada transport nak bawa aku. Lepas tu malam tu tiba-tiba jadi kecoh kat rumah. Kononnya duit diorang ni hilang $100. Dolar. So diorang ni macam-macam bising, and then diorang ni carilah geng-geng paranormal yang lain. Sebab majoriti geng paranormal dekat Bigo masa tu kenal aku. So diorang ni carilah geng-geng yang lain. Diorang dah start cerita-cerita pasal aku, cakap aku ni mencuri, itu, ini, semua apa benda semua. So sampailah diorang ni contact yang husband and wife ni. Diorang cerita-cerita, and then diorang sampaikan cerita buruk lagi lah. Diorang kata aku kata dekat husband and wife ni macam-macam. Aku cakap dekat husband ni macam ni, aku cakap dekat wife ni macam ni. And yang paling jadi isu teruknya, sebab si husband ni dia tak suka orang bercakap pasal bini dia. Apa yang jadinya masa tu, dia orang tanya aku, geng-geng yang lain ni tanya aku, dekat rumah dia orang, kita orang bahasakan mama dengan papa untuk husband and wife tu
dekat rumah kenapa papa je selalu masak, mama tak masak? And apa yang aku cakap, aku cakap macam ni je. Mama memang jarang masak. Sebab apa? Papa suka masak. Lagi satu, papa nak mama rehat. Itu je. Biasa je. Dia orang sampaikan dekat si husband ni, Ika cakap kan, mama tu malas masak. Sebab tu papa yang terpaksa masak dekat rumah. So dia dah panas lah dekat situ kan. Bila jadi benda-benda ni, and then dia orang bagi tahu, Ika ni mencuri itu, ini, apa semua kan. Tiba-tiba husband and wife ni, dia buka satu live dekat Bigo, and then dia pun cakap, aku pun tak tahulah apa benda dia curi dekat rumah aku. Masa tu kan aku macam, kau sedar tak, makan dalam rumah tu pun kadang-kadang aku yang buat keluar duit. Sebab masa tu dia orang tengah susah. Lepas tu aku macam, aku macam nak cakap lah, sekarang bagi tahu lah barang apa yang hilang dalam rumah kau. TV ke, mesin basuh ke, aku buat lari kan. Sebab aku tak tahu pun benda apa yang hilang. Tiba-tiba bila orang fitnah, kau pun beria-ria nak fitnah aku kan. So masa tu memang teruk aku, sebab dia 2 dalam 1, kena sihir, kena fitnah. So dia orang ni halau aku keluar daripada rumah tu. And nak ditakdirkan masa tu juga aku kena buang kerja sebab aku hari-hari muntah darah. Sebab aku MC lama masa tu, and then aku tak boleh tidur selagi tak azan subuh. Sebab setiap kali aku nak tidur, ada seorang perempuan akan berdiri dekat kaki aku. So kesihatan aku masa tu totally out, duit aku pun totally out. Sebab aku dah banyak guna untuk macam beli barang-barang keperluan dekat rumah husband and wife tu apa semua. So bila aku dah tak ada rumah ni, aku dah tak tahu nak pergi mana. Sampailah aku terfikir macam, aku rasa hospital ni paling selamat. Sebab masa tu aku dah keluar ward. So aku duduk dekat bahagian ruang menunggu dekat lobi tu kan. Aku rasa hospital je kot paling selamat. Sebab ada surau. Aku fikir macam tu. Tapi surau pun ada setengah hospital. Surau dia buka sampai pukul 1 pagi, 2 pagi je kan. Betul. Sampailah aku pergi dekat bahagian emergency. Aku tengok, surau dia buka lama. Memang buka je. Aku cakap, sinilah aku boleh tidur. Masa tu duit dalam poket aku RM13 je. RM13. So aku cakap, apa aku nak makan pun semua ni. Minum memang aku minum air pahit. Serius lah? Minum air pahit je. Air pahit. Aku nak minum apa? Nak beli mineral pun mahal apa. Lepas tu dulu pula orang kata dekat hospital water cooler pun kurang. Okay. Untuk makan, kan kadang-kadang dekat hospital ada kios-kios yang jual makanan tu kan. Ada satu akak ni dia perasan 3 hari dah aku dekat situ. Dia tanya aku sakit apa, and then aku cerita kat dia. Dia sedih dengan kisah aku. Makanan-makanan yang dia tak habis jual tu, sebab dia orang berniaga sampai lepas asar macam tu je kan. Makanan yang tak habis tu yang dia bagi aku. Masa tu dah 3 hari. Dia tanya aku dalam masa 3 hari tu, apa je aku makan. Aku cakap lah, kan dia orang buang makanan kan, yang mana tak habis kan. Kadang-kadang aku makan lah yang nak dekat basi. Serius lah? Kau pernah sampai tahap tu? Ya. And kadang-kadang bila ada budak-budak beli air kotak ke apa dekat vending machine tu kan, mesin gedegang tu kan, dia orang minum separuh tinggal atas kursi, aku ambil minum. Aku sumpah tak sangka sampai tahap tu kau hadap. Memang aku tak ada duit masa tu. Seminggu aku rasa aku berkampung dekat hospital tu. Siapa pun tak tahu. Sebab masa tu family aku pun dah buang aku. Sebabnya geng-geng dia orang ni dah contact family aku. Sebab ada handphone aku satu tertinggal. Dia kata, dia bagi tahu dekat family aku, kononnya aku ni curi duit dia orang yang bernilai RM5,000 Malaysia daripada duit dolar tukar. Lepas tu dia orang cakap dia orang nak report polis, and dia orang siap cakap apa kat family aku ni lama tak balik kampung sebab aku mengandung. Damn. Itu pada aku benci. Dia cakap aku mengandung. Sebabnya dia kata aku duduk serumah dengan jantan. Hakikatnya tak pun. Kakak aku macam ni kalau hang kena tangkap dengan polis, aku tak nak ambil tahu. Pandai-pandailah hang buat diri. Sekarang ni hang dah tak ada apa kena-mengena dah dengan kami. Pasal hang ibu sakit jantung. Dia cakap macam tu. Mak aku macam terkejut lah kan bila dengar cerita betul. Macam tu kan. So aku macam, teruk gila siap fitnah ni. Teruk. Sampailah satu hari tu aku doakan Tuhan, ya Allah, aku bagilah aku ada duit untuk aku cari bilik sewa je. Hari ni aku berdoa, esok tu ada balance gaji aku masuk 380 macam tu kot. Aku tengok dalam FB, aku cari bilik sewa paling murah. Dapat satu bilik harga 150. Tak ada deposit, aku terus masuk. Masuk. Tapi masa tu 2 minggu aku duduk dalam bilik tak keluar. Aku menangis tak berhenti. Berkaitan dengan mental. Broken lah. Of course depression is it? Yeah. Boleh jadi. Okay, betul. Alright, so itulah. Orang kata apa?
Aduh berat tu. Aku ingat yang pertama tu dah berat. Rupanya yang kali ni lagi berat. Sebab jadi gelandangan itu effect the whole, orang kata apa, the whole life lah. Orang kata kan. So okay Kak, aku nak tanya sikit lah kawan. Sebab kan ini ada apa orang kata, semua cerita kau ni orang ketiga. Ada kes dari orang ketiga. Kau ada tak apa-apa yang kau nak sampaikan dekat orang? Untuk yang aku bagi satu-satu bab lah kan. Untuk yang bahagian TTC tadi, ni untuk akulah. Aku nak sihatkan orang. Untuk yang TTC, kalau setiap kali orang tanya tapi soalan tak melebih, jangan ambil hati. Kadang-kadang orang tanya, orang concern, and then mungkin orang ada petua. Contohlah dia kata, adik aku pun dulu TTC tapi dia berubah kat orang ni menjadi. Nak try. Kita dengar dulu. Okay, kita dengar dulu. Janganlah tak mengandung lagi ke? Terus nak sedih tu jangan. Sebab apa? Kadang-kadang kita TTC ni pun kita banyak kelebihan. Tidur sedap, tak ada bunyi baby nak kacau. Orang kata bukan kita nak berkira, tapi duit jimat, susu tak payah beli kan. So gangguan daripada segi anak tu tak ada lagi. So bagi aku yang mana TTC tu, bersabarlah. And untuk orang-orang yang kenal dengan orang yang TTC ni pula, engkau nak tanya orang soalan jangan lebih. And then kalau kata nak tanya soalan sebab nak tahu sangat, diawali dengan minta maaf nak tanya. Betul. Itu sangat baguslah. So orang pun tak akan terasa. And kau jangan cakap lebih-lebih. Kau jangan cakap ada setengah orang, kau tak pandai main, kau tak erti nak berubat. Tak payah. Tak pandai main. Kau jangan sampai aku pergi main depan kau. Macam tu kan. Itu untuk bahagian TTC lah. Bahagian yang kedua pula, aku nak nasihatkan, contohlah macam Hang sendiri, Hang dah kawan dengan aku, ada orang ketiga menyampaikan cerita kat kau. Kita sebagai orang yang dengar cerita ni, kenapa dia nak cakap macam tu kat aku? Aku sedih tak? Kau pergi tanya dulu orang tu, betul ke? Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap dengan orang sampaikan lain, benda tu akan jadi lain. Itu satu. And orang yang suka sampaikan cerita buruk ni, tu sudah mengatur sangat pasal orang, boleh tak? Sebab hampa pun orang duk mengatur kat belakang. Itulah. Okay, itu je. Sedang-sedang sikit diri. Sedang-sedang sikit diri kan. Saya kalau tak sedang lagi koma pula. Betul. Alright, itulah best gila Ika. Kau punya orang kata apa? Kau punya cerita. Lepas tu paling best kau orang kata apa? Kau ceramah balik orang-orang yang buat kau ni kan. So aku harap, Kenan harap siapa yang mendengar ni, yang terasa pedas ke apa ke, you guys dapat something daripada Lens Hitam Podcast. You dapat something daripada apa orang kata cerita Ika Ali ni. Jaga mulut. Lepas tu please tolong jangan apa cepat melata, cepat ni. Orang kata apa, bijaklah sikit. Gitu ya Allah, kasar ke? Bijaklah sikit macam tu Gunakan apa akal fikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Gitu. Betul. Okay. Alright Ika. Kita Yelah, masa mencemburui tu biasa kan. Betul. Masa mencemburui. Okay, right. Terima kasih banyak sebab kau sudi bersama aku di dalam Lens Hitam Podcast ni. Terima kasih juga sebab jemput aku. Sama-sama. Gitu. Okay, gedi sikit Alright. Okay, alright. So guys, kita nak ni orang kata, kita naklah akhiri dengan orang kata apa, apa-apa social media kau ke apa ke, kau nak cerita dengan orang, kau nak minta orang follow ke apa ke, boleh, silakan. Okay, so untuk social media, untuk kalau kata IG, sama je, cari je EYQALEE. Tapi IG aku jangan buka. Memang aku rasa setahun 2-3 kali sebab aku tak reti main IG. Maklumlah orang-orang tua macam aku ni kan. Untuk TikTok sama juga, cari juga EYQALEE. Ada aku dekat situ. And aku harap hampa follow sebab apa, aku nak target 50k sebelum habis tahun ni. You guys tolong 50k. Okay. Untuk YouTube pun sama, cari juga. And yang paling penting sekali, sekarang ni aku ada nak launching satu produk aku sendiri. Produk apa tu? Kuah rojak. Boleh bagi kita orang semua rasa ni Boleh, tak ada masalah. Alright, so itu saja you guys. Nampak tak menarik cerita Ika dalam Lens Hitam Podcast. Selepas ni kita ada orang kata apa, kita akan jemput orang dengan cerita-cerita menarik macam Ika lagi, dan game-game yang menarik lagi. So you guys wajib follow kita, wajib subscribe kita. Kita jumpa lagi di dalam Lens Hitam di next episode. Bye bye.